bro. Ya bang. Kau ada masalah ke? Tak ada bang, saya tak ada buat apa pun. Itulah masalah kau. Kau tak buat apa. Buat kerja sikit lah. Time rehat ni bang. Time rehat. Saya dah kerja semua dah siap dah. Kita orang dulu kat sini, zaman kita orang dulu, mana ada rehat-rehat tu. Buat je apa-apa yang berdiri. Tapi time rehat ni bang. Bang. Restock barang ni ada tak bang? Keropok tu bang. Keropok apa? Saya tak ingat nama dia bang. Tak ingat nama dia. Keropok apa? Warna apa? Yang warna merah sikit tu. Warna merah. Apa nama dia? Saya tak ingat bang. Saya baru sejam kerja bang. Sejam tu dah lama kira kau kerja bang. Kau mesti kena tahu. Baru lagi apa nama bang. dia? Apa nama dia? Saya tak ingat bang. Aku sini dah 50 tahun tau pengalaman kerja. Asam garam kedai ni aku tahulah. Dulu tak macam ni tau. Dulu best tau. Zam, betul tak? Macam zaman Mazlan kan. Kau kenal Mazlan? Kau kenal? Dia ada zaman Mazlan. Dia tak ada, dia baru masuk. Tak sempat jumpa. Zaman Mazlan best tu. Betul tak man? Vibe lain tau, vibe dia lain. Vibe lain Dan sekarang tak payah. Budak-budak baru masuk dah. Ui, berat ni. Tak boleh aku nak angkat seorang. Bro. Ya bang. Kotak ni kau tak boleh angkat ke? Angkat je tu, boleh tu. Zaman aku dulu, aku dengan Mazlan dulu, kita orang boleh angkat sebelah tangan je. 10-10 kotak ni kita boleh angkat. Satu tangan. Ya bang. Iya, main gila. Aku dengan zaman Mazlan dulu ya. Zaman kita. Zaman sekarang tak payah sekarang. Bang, boleh tolong saya angkat bang. Berat ni bang. Aku tak boleh dah. Zaman aku dah lepas dah. Aku tak angkat lagi kotak. Kau buat lah kerja dia suruh aku buat lah. Hai, semua benda aku buat seorang, tak ada siapa nak tolong. Halo. Bos. Raja, macam mana pasal dia kerja hari ni? Alhamdulillah bos, okey bos. Tapi tu penat sikit lah, tak ada siapa nak Tak, yang tu kau letak dekat sana. Yang ni, tak apa. Yang ni kau letak sini je. Yang ni, okey, tak apa. Okey. Alright, okey. Bos. Bos, macam ni? Sihat bos badan makin besar. Ada lah. Bos, bagi saya bawa beg ni bos. Bagi saya bawa ni. Okey. siut